Okey, Assalamualaikum geng. Selamat petang kepada Zoras ada permintaan daripada follower aku, dia suruh aku buat video pasal Zora video pasal Zora. Okey, Zora ni banyak buat resah, buat oisang. Lepas tu ni segi video aku dah pernah buat lagi tu ramai pemain tak sanggup buat tu dah lah tu stabilizer booth stabilizer booth ni pun kena tukar kot ni apa nampak. Dia jatuh dia lembek dah ni mati bucuk sepatutnya bila aku pegang gini aku lepas dia stay lagi tapi ni jatuh ni mati bucuk okey ni booth ni aku nak tukar booth dalam tu dah apok selok sikit ni tu nampak dah booth tu booth ni stabilizer bush stabilizer bush kocok boleh main banyak orang boleh main boleh main boleh main gitu ni stabilizer bush okey aku tunjuk cara nak pasang memang rohak sikit tapi boleh je, mudah je, bagi aku mudah okey stabilizer bush ni aku pakai coupling je, lepas tu aku sambung sikit aku sambung coupling ni tapi ni frame ni kena turun kena turun sikit belakang ni cabut terus kiri kanan dia punya screw frame kiri kanan cabut depan longgar je depan aku longgar je aku longgar belah kiri kanan atau aku paus sikit aku sendang dengan box jadi mudah kerja aku nak buat okey aku buat gini je longgar je slow-slow 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 dan longgar tu kadang dia rengang, kadang dia berat. Tengok atas aku kok kadang aku boleh rengang je macam ni berat aku guna longgar ni segi dia rengang kot longgar dulu mungkin dia rengang sebab dia tengok stres berat macam yang Zora ni mudah sikit dia luar kalau Saga speed tapi bagi aku mudah je Saga ke Zora ke boleh payah personal je personal macam tu tu memang payah tu nanti aku cabut aku skip video dulu aku cabut lagi aku tunjuk cara nak pasang tu. Ini aku cabut dah skru dulu mudah je makan ni licik siapa ada ni kita gang siapa ada ni kita gang okey nak tukar booth ni pastikan original aku memang pakai original original memang fit model comel dia tak fit sangat dia tak longgar sangat kalau setengah tu kalau yang biasa dia fit lah je jadi bila naik bang dia jadi bunyi getah dia bunyi gitu tambah okey ni aku tukar dulu ni mudah je ni pun kalau nak cabut pun cabut di sini dulu cabut sini tok di bawah biar hidup dia yang situ okey ni ni getah ya okey cara nak pasang pula okey ni ke belakang ke belakang okey masuk tu susah aku nak buat setangang okey masuk itu tolak okey dia hidup comel ikut marking je ikut yang kesan lama dia ni ada lagi payah nak jumpa lubang lepas tu baru masuk sini ni nampak dia punya puting ni dia masuk dalam lubang baru comel okey lepas tu masuk tu
mudah je mudah je tukar. Nampak kan? Okey, lepas tu reverse balik yang benda yang aku buat. Masuk balik frame pun semua beres, siap dah tu. Lepas tu kena ni pun kena tukar. Ya, ingat stabilizer link pastikan ni tukar Kalau ni dok tukar, akan efek pula buh lagi akan efek pula. Lagi buh tu jadi dok tahan lama lagi. Buh tu akan rosak balik. Jadi kalau nak sedap, baik tukar sekali dengan stabilizer link Stabilizer link ni penting kena tukar. Okey, terima video aku sekarang ni gaduh sikit hari ni